Universiti Malaysia Kelantan UMK adalah universiti berteraskan keusahawanan. Kami ingin membawa aspirasi kerajaan yang mahukan generasi muda bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga berjiwa usahawan. UMK adalah universiti keusahawanan di Malaysia dan bercita-cita menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ini adalah selaras dengan dasar keusahawanan nasional yang ingin menjadikan Malaysia sebagai negara keusahawanan pada 2030. UMK turut memastikan keseluruhan universiti berfungsi dalam ekosistem keusahawanan yang merangkumi 10 fakulti dan disokong oleh institusi serta pusat penyelidikan yang dilaksanakan dengan disiplin keusahawanan berasaskan inovasi. Dengan melaksanakan ekosistem ini, Institut Keusahawanan UMK, UMKEI, menerajui 4 pusat berasaskan keusahawanan lain. Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan, CEED, Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana, ISMI, Pusat Penyelidikan dan Inovasi Keusahawanan Global, GERIC, dan Ignite Venture Lab, IVL. Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan yang menerajui struktur ini telah berjaya mengembangkan jaringan keusahawanan kolaboratif seperti UMK Frontier Street, Majlis Penasihat Keusahawanan dan dengan bangganya mengetuai jawatan kuasa panduan KPTM untuk pendidikan bersepadu keusahawanan. Dari aspek akademik, UMK menawarkan 32 program prasiswazah dan 20 program pasca siswazah dalam bidang perniagaan dan pengurusan, pelancongan dan hospitality, sains dan teknologi, perubatan veterina, komunikasi, bahasa, seni bina, serta teknologi kreatif dan warisan. Selain itu juga, UMK turut menawarkan program asasi sains, asasi teknologi maklumat hufaz dan praijazah sains. Universiti ini sentiasa meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajarannya untuk memastikan bahawa proses pembelajaran berlaku secara kreatif dan inovatif melalui My Academic Integrated System, My Eyes, Massive Open Online Course, MOOCs, dan pembelajaran teradun. UMK committed untuk mengembangkan graduan kelas pertama untuk menjadi peneraju industri. Bekerjasama dengan sektor korporat tempatan bertaraf dunia serta rangkaian institusi pendidikan serantau yang terkenal bertujuan memperkasakan UMK dari pelbagai sudut. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kebolehpasaran graduan dan graduan yang mencipta pekerjaan melalui perniagaan. Penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan adalah satu aspek UMK yang penting. Pembiayaan penyelidikan dan jumlah inovasi dan produk yang dikomersialkan meningkat setiap tahun. UMK telah menunjukkan prestasi yang baik dalam pelbagai pertandingan berprestij. Dengan hashtag UMK for Society, UMK juga terlibat dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Kami di UMK percaya bahawa kehadiran kami akan memberi gambaran baharu kepada perkembangan lembah ilmu. Sesungguhnya teras kami, keusahawanan, akan sentiasa menjadikan Universiti Malaysia Kelantan relevan, unik dan berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Dr. Huzili Husin, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan merangkap pengucap tamu pertama Sulam Innovate Showcase and Symposium SUIS 2025 yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Fadil Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan Universiti Malaysia Kelantan, yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Najmi Masri, Pengarah Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik Universiti Malaysia Kelantan. Yang Mulia Raja Norliana Raja Omar, Pengarah SUIS 2025, Profesor Madya Dr. Rafiq Awahi, Pencarakanan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, merangkap Pengarah Pusat Kelestarian Universiti
Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS selaku pengucap tamat kedua SUIS 2025. Barisan ahli jawatan kuasa, pembentang dan peserta SUIS 2025, hadirin dan hadirat sekalian yang dihormati. Selamat datang ke majlis perasmian dan sesi ucap tamat Sulam Innovate Showcase and Symposium SUIS 2025. Anjuran Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan FHPK dengan kerjasama Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik PKPA Universiti Malaysia Kelantan. Saya, Nur Amira Syamila binti Ushalan alias Yuslan, sebagai pengurusi majlis bagi Majlis Perasmian SUIS 2025. Untuk memberkati majlis ini, marilah sama-sama kita memulakan majlis dengan bacaan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menada, memohon berkat yang Maha Esa. Hadirin yang dihormati sekalian, program SUIS 2025 merupakan persidangan kali ketiga yang diadakan secara tahunan bagi mengetengahkan projek berkaitan pelaksanaan Service Learning Malaysian University for Society, SULAM, serta projek berimpak yang bersinergi dengan komuniti. Tema persidangan pada tahun ini adalah Celebrating Changemakers Inspiring Impacts. Persidangan ini dilihat boleh menjadi platform utama dalam memacu kelestarian perkongsian ilmu antara ahli akademik, pelajar, komuniti maupun industri. Program ini memainkan peranan penting sebagai wasilah untuk meningkatkan kesedaran mengenai keberkesanan pembelajaran, berpaksikan komuniti dan memperkasakan kemahiran insania peserta. Penganjuran SUIS 2025 merupakan tanda komitmen berterusan Universiti Malaysia Kelantan dalam usaha untuk memupuk daya inovasi, penglibatan aktiviti-aktiviti bersama komuniti serta pembangunan secara lestari melalui pendekatan Service Learning Malaysia University for Society atau SULAM. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan penganjuran SUIS 2025. Semoga majlis ini menjadi pemangkin kepada perkongsian ilmu dan kolaborasi berterusan. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Fadil Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan Universiti Malaysia Kelantan untuk menyampaikan kata aluan. Dipersilakan. Yang berbahagia Prof. Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan UMK. Yang berbahagia Prof. Dr. Huzili bin Husin, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan. Yang berusaha Prof. Madya Dr. Muhammad Najmi Masri, Pengarah Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik PKPA. Yang berusaha Prof. Madya Dr. Rafiq Ahwahi, Pengarah Pusat Kelestarian Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Yang dikasihi Yang Mulia Raja Nuliana binti Raja Omar, Pengarah Sulam Innovate and Symposium SUIS 2025. Yang dikasihi para juri dan penilai, barisan pengurusan universiti, ahli akademik, rakan strategik industri, wakil komuniti, para peserta, para pelajar dan seluruh warga UMK yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera UMK, satu hati, satu jiwa. Syukur Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita semua dapat bersama-sama menghadiri Third Sulam Innovate Showcase and Symposium SUIS 2025 yang kita jayakan secara dalam talian pada hari ini. Sebagai Dekan Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan komitmen, tenaga dan semangat dalam menjayakan penganjuran program ini untuk tahun ketiga berturut-turut. Yang berusaha Prof. Madya, Dr. Tuan dan saya hormati sekalian. SUIS 2025 pada tahun ini bukan hanya satu program atau acara tahunan biasa. Ia merupakan manifestasi komitmen UIC Malaysia Kelantan dalam mengangkat pelaksanaan pembelajaran berasaskan perkhidmatan
Sulam sebagai landasan untuk memperkasa hubungan antara institusi pengajian tinggi dengan komuniti. Bertemakan Celebrating Inspiring Change Makers Impact, Swiss tahun ini mengetengahkan kisah-kisah kejayaan yang lahir daripada semangat keprihatinan, inovasi sosial dan semangat perubahan yang dibawa oleh pelajar dan pensyarah yang bekerja bersama komuniti. Program ini turut memberi ruang kepada 4 kategori penyertaan yang cukup signifikan. Sulam projek konsep, community project dan community fotografi. Setiap kategori memberi peluang kepada para peserta untuk mengetengahkan idea, impak dan keunikan pendekatan mereka dalam menyantuni komuniti dari pelbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan pelancongan komuniti, budaya dan lain-lain. Apa yang lebih membanggakan, tahun ini kita melihat peningkatan penyertaan pada pelbagai fakulti dan institusi, bukan sahaja di dalam UMK, malah dari luar. Antaranya seperti UPM, UCSI, UTHM, UNIMAS, USIM, UNIMAT, UNIZA, UTEM, UUM dan UMS. Ini menunjukkan bahawa pendekatan sulam semakin mendapat perhatian dan diyakini sebagai salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mampu menghasilkan graduan yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah holistik, berakhlak dan berjiwa rakyat. Para hadirin yang dihormati, sebagai sebuah fakulti yang memfokuskan kepada kesejahteraan masyarakat melalui pelancongan, hospitality, kesejahteraan dan pembangunan komuniti, FHPK sangat dekat dengan nilai yang dibawa oleh sulam. Dan kami percaya bahawa ilmu itu tidak hanya berada di bilik kuliah, tetapi juga perlu diturunkan kepada masyarakat untuk memberi manfaat yang nyata. Justru, kami sentiasa menyokong penuh sebarang inisiatif yang memacu transformasi sosial, terutamanya melalui kolaborasi antara pelajar, komuniti dan juga industri. Sukacita juga saya memaklumkan bahawa Swiss 2025 ini turut menyediakan platform untuk jaringan pertukaran idea dan peluang kolaborasi. Ini amat penting bagi memastikan gerakan perubahan yang kita bawa dapat diteruskan secara mampan dan menyeluruh selari dengan matlamat UMK sebagai sebuah universiti berteraskan keusahawanan yang berpaksikan masyarakat. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak Rusia dari PKPA dan FHPK atas penganjuran Swiss 2025 ini kepada para peserta. Semoga pengalaman ini menjadi inspirasi dan pembangkit untuk berbakti kepada masyarakat. Kepada para juri dan panel penilai, saya ucapkan terima kasih atas kesudian menyumbang kepakaran dan masa dalam menjayakan proses penilaian yang adil dan berkualiti. Semoga Swiss 2025 menjadi titik lonjakan kepada lebih banyak kejayaan dan inspirasi yang akan terus kita cipta bersama. Selamat bersimposium, selamat berkongsi dan teruskanlah menjadi change makers yang memberi impak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Fadil Muhammad Yusof atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan kemuncak acara dengan menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Huzili Husin, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Sulam Innovate Showcase and Symposium Swiss 2025. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Najmi Masri, Pengarah Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik Universiti Malaysia Kelantan. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Fadil bin Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan Universiti Malaysia Kelantan. Yang Mulia Raja Nurliana binti Raja Omar, Pengarah Program Third Sulam Innovate Showcase and Symposium 2025 ataupun Swiss 2025. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Rafiah Wahi, Pengarah Pusat Kelestarian Universiti Malaysia Sarawak, para juri dan penilai, warga akademik, wakil industri, NGO, komuniti, pelajar serta seluruh hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UMK4U, satu hati, satu jiwa. Pertama, saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama menyempurnakan sebuah lagi detik penting dalam lanskap pendidikan tinggi di UMK, iaitu Third Sulam Innovate Showcase and Symposium ataupun SUIS 2025 yang kini melangkah ke tahun ketiga penganjurannya. Sebagai timbalan Yang Chancellor Akademik dan Antarabangsa, saya melihat SUIS bukan sekadar satu program berimpak tinggi tetapi satu manifestasi pencapaian dalam pelaksanaan dasar akademik berteraskan penglibatan komuniti atau lebih dikenali sebagai SULAM, iaitu Service Learning Malaysia University for Society. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program ini secara langsung menyokong agenda Kementerian Pendidikan Tinggi dalam melahirkan graduan holistik, berakhlak dan seimbang seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, itu pendidikan tinggi bagi tahun 2015 hingga 2025. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, Sulam bukan hanya memberi ruang kepada pelajar untuk menabur bakti, tetapi ia mengintegrasikan hasil pembelajaran khusus dengan amalan di lapangan, memperkukuh nilai empati dan membina kapasiti kepimpinan mahasiswa. Justru itu, pelaksanaan program seperti SUIS menjadi platform terbaik untuk menonjolkan bagaimana pendekatan ini diterjemahkan dalam bentuk projek, intervensi sosial dan inovasi yang benar-benar memberi impak. Tahun ini, tema Celebrating Inspiring Changemakers Impact amat bertepatan dengan aspirasi UMK untuk melahirkan pelajar sebagai ejen perubahan yang berdaya cipta dan berjiwa rakyat. Kita tidak hanya meraihkan hasil kerja, tetapi juga semangat, nilai dan prinsip yang menjadi teras kepada setiap usaha pelajar dan pesyarah yang bergandingan bersama komuniti. Saya juga ingin menyatakan rasa bangga terhadap penglibatan pelbagai institusi pendidikan tinggi dalam SUIS 2025, termasuk daripada UPM, UNIMAS, USIM, UNIMAP, UUM dan banyak lagi. Ini menunjukkan bahawa pendekatan Sulam telah diterima sebagai model pendidikan yang menyeluruh dan berdaya tahan, malah mampu menjadi elemen strategik dalam pembinaan ekosistem universiti untuk masyarakat. Hadirin sekalian, UMK sebagai sebuah universiti keusahawanan berpaksikan masyarakat sentiasa memberi penekanan kepada keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan tanggungjawab sosial. Maka SUIS ini bukan sahaja bersifat akademik, tetapi ia memperkukuh ekosistem pembelajaran berimpak tinggi yang mendorong interaksi multidisiplin dan penyelidikan tindakan dalam kalangan pesyarah dan pelajar. Sebagai TNCAA, saya komited untuk terus menyokong inisiatif seperti ini dalam membina budaya akademik yang progresif, inovatif dan bermakna. Kita akan terus memperkukuh sokongan dasar pembangunan kapasiti pensyarah dan pengiktirafan kepada inisiatif akademik yang mengutamakan nilai dan impak sosial. Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh Sekretariat SUIS 2025, khususnya FHPK dan PKPA, para peserta, penilai dan semua yang terlibat. Teruskan usaha ini bukan hanya untuk kejayaan hari ini, tetapi untuk legasi masa depan. Semoga SUIS 2025 menjadi jambatan ke arah universiti yang benar-benar hidup dalam denyut nadi masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Huzili Husin atas ucapan perasmian SUIS 2025. Hadirin yang dihormati, selamat kembali ke Majlis Perasmian Sulam Innovate Showcase and Symposium SUIS 2025. Majlis kini diteruskan dengan sesi penyampaian ucap tamak yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Rafiq Awahi. Pensyarah kanan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber merangkap Pengarah Pusat Kelestarian Universiti, Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Rafiq Awahi merupakan penyelidik yang aktif dalam bidang kelestarian dan transformasi pendidikan, khususnya melalui inisiatif Sulam. Sebagai ahli Sulam dan Excel Strategic Communities di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi,
beliau telah memberikan sumbangan dalam penulisan buku garis panduan sulam dan High Impact Educational Practices HIEPs. Beliau juga merupakan pengerusi UNESCO Mentor-Based CBR-SR Certified Community-Based Participatory Research CBPR. Beliau juga telah menerbitkan lebih daripada 70 artikel saintifik, penulis kepada 3 buku ilmiah dan aktif dalam menyampaikan ilmu melalui platform media sosial. Sebagai menghargai kecemerlangan beliau, beliau telah menerima anugerah pengajaran UNIMAS 2021, anugerah kecemerlangan pengajaran untuk pembelajaran imersif dan transformatif 2021 dan 2024, dan UNIMAS Emerging Academic Award 2017. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Rafiq Awahi untuk menyampaikan ucapan utama beliau yang bertajuk Menyemai Pemangkin, Perubahan dalam Tindakan Iklim Melalui Sulam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang Berusaha, Tuan ataupun pengerusi majlis yang berbahagia, Prof, Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pensyarah, penyelidik, pelajar dan rakan-rakan komuniti yang saya hormati. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur, terutamanya Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik Universiti Malaysia Kelantan serta Fakulti Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan atas jemputan dan penghormatan sebagai penyampai ucap tama Swiss 2025. Tahniah juga saya ucapkan di atas penganjuran simposium yang penting dan bermakna ini. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang satu tajuk yang penting pada tahun ini dan pada masa-masa yang akan datang demi kelangsungan dan kemampanan alam sekitar. Tajuknya adalah Nurturing Change Makers in Climate Action Through Sulam, di mana kita ingin menyemai ejen perubahan dalam tindakan iklim melalui sulam. Perubahan iklim bukan sahaja satu masalah ataupun isu saintifik Ia adalah satu isu yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan juga kesejahteraan sosial. Planet kita ni semakin panas dan kita lihat bencana alam berada di mana-mana dan ekosistem pun sekarang semakin terjejas. Jadi hari ini, tahun ini dan pada masa-masa yang akan datang, apa yang kita perlukan bukan saja satu kesedaran, tapi satu tindakan untuk kita menangani krisis iklim ini. Tapi siapa di antara kita yang akan menerajui tindakan iklim ini? Universiti melalui pengajaran dan pembelajaran, melalui penyelidikan dan juga melalui tanggungjawab terhadap komuniti perlu pergi jauh daripada classroom perlu keluar daripada bilik darjah Dewan Kuliah untuk membina kesedaran dan tanggungjawab sivik. Kita bukan sahaja nak melahirkan graduan, tetapi kita juga ingin melahirkan pemimpin masa hadapan dan juga orang yang mampu bertindak ejen perubahan ke arah sesuatu yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan adalah amat penting untuk pendidikan, pengajian tinggi, mestilah menghubungkan ilmu dengan nilai, kemahiran dengan keperluan komuniti. Sulam merupakan satu penjenamaan untuk pembelajaran berasaskan khidmat yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi mulai tahun 2015
Dan namun demikian kita semua tahu pelaksanaan service learning, community-based learning telah lama dijalankan ya, oleh universiti-universiti di Malaysia. Um, Melalui Sulam ni kita bukan sahaja meningkatkan pembelajaran pelajar melalui satu pendekatan experiential learning, tapi kita juga menggalakkan kolaborasi di antara academician, ya, di antara universiti, uh, pihak berkuasa tempatan, industri, komuniti, NGO, ya, dan sebagainya. Jadi fokus Sulam ni adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran pelajar dalam masa yang sama untuk memanfaatkan komuniti. Melalui Sulam ni kita mengintegrasikan pengajaran, pembelajaran dan juga keterlibatan komuniti ya. Dan pelajar kita melalui Sulam bersama-sama menyelesaikan isu-isu yang sebenar dalam masyarakat kita, dan ini menggalakkan ya pembelajaran melalui pengalaman, empati, pertanggungjawaban sosial dan sebagainya. Kenapa hari ini saya ingin membincangkan tentang peranan Sulam dalam tindakan iklim ya? Kenapa Sulam ni penting? Sebabnya adalah isu iklim, perubahan iklim adalah satu isu yang kompleks dan bersifat interdisiplin. Maksudnya isu ni bukan sahaja penyelesaiannya milik orang engineering, bukan sahaja penyelesaiannya milik orang uh, yang apa nama dari bidang kimia, katakan ya. Tapi dia adalah bersifat sesuatu yang interdisiplin dan melibatkan semua bidang-bidang yang ada. Jadi melalui Sulam, kita dapat menjadikan pelajar kita terlibat secara langsung dalam projek-projek kelestarian, bekerja bersama dengan komuniti untuk isu-isu seperti sisa, pengurusan sisa, air, ya, makanan, tenaga. Dan melalui Sulam juga pelajar-pelajar kita dapat mempraktikkan pemikiran sistemik dan bersama-sama dengan komuniti, mereka boleh sama-sama menghasilkan penyelesaian ataupun intervensi kepada masalah-masalah yang berlaku di bawah tajuk climate action ini. Dalam masa yang sama, apa yang kita katakan sebagai ejen perubahan? Ejen perubahan ni kebiasaannya bila kita bercakap tentang change maker, dia adalah purpose driven. Maksudnya apa-apa tindakan yang dilakukan mempunyai sebab ataupun mempunyai purpose yang jangka panjang. Kenapa sesuatu dilakukan ya? Juga change maker adalah seorang yang mempunyai ciri-ciri empati, sifat yang empati dan memerlukan satu kemahiran berkolaborasi ya? Dan juga mestilah seorang yang bersifat penyelesai masalah. Dan melalui Sulam kita boleh menyemai kualiti-kualiti ini dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi kita, kerana melalui Sulam pelajar-pelajar dapat menghubungkaitkan teori yang dipelajari dalam kelas dengan isu sebenar dalam masyarakat ya. Dan melalui Sulam juga kita dapat memberikan satu, apa orang kata, dapat memberikan satu ruang ya untuk pelajar kita bekerja sama dengan komuniti dan memupuk nilai-nilai kepimpinan dan sebagainya ya. Saya berikan contoh lah ya, di Unimas sendiri daripada tahun 2020 hingga tahun 2024, apabila kita lihat kepada data yang kita ada, terdapat sebanyak 5 fakulti yang terlibat secara langsung dengan
projek-projek sulam yang berkaitan dengan climate action, ya. 14 kursus, 23 projek yang melibatkan lebih daripada 1,800 pelajar dan lebih daripada 3,200 peserta komuniti. Ya. Yang ini hanya yang berfokus kepada climate action saja. Kita ada banyak lagi aspek-aspek ataupun komponen projek sulam lah, selain daripada climate action, ya. Ni sebagai contoh student change makers in action. Ini adalah contoh daripada Fakulti Alam Bina di UNIMAS, di mana dua program, belajar daripada dua buah program, iaitu sarjana muda uh, ukur bahan dan juga sarjana muda arkitektur. Mereka sama-sama mempraktikkan apa yang mereka pelajari dalam kursus untuk mewujudkan sistem tuaian air hujan dan juga solar powered lighting di kawasan pedalaman di Asajaya, ya. So projek ini dah berlangsung daripada tahun 2019 dan sehingga sekarang projek semakin berkembang dengan pelbagai aspek lain yang dijalankan di kampung tersebut, ya, untuk membantu meningkatkan climate resilience di kampung tersebut. Ini pula contoh mangrove conservation project daripada Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, ya, daripada program sains akuatik. Bukan saja program-program seperti ini dijalankan di satu kawasan, dalam gambar ni adalah di Asajaya Laut, tapi ada banyak lagi komuniti-komuniti lain yang telah dijangkau, termasuk di Indonesia. Ya. Ni lagi satu contoh climate action projek yang berasaskan sulam, ya, di mana pelajar-pelajar yang mengambil kursus waste management and toxicology, iaitu pelajar dalam bidang kimia, ya. Mereka sama-sama dengan komuniti mengaktifkan pusat hijau komuniti dan juga mengadakan pelbagai jenis inisiatif kelestarian, ya, inisiatif hijau di tempat tersebut, ya. Ini kita lihat satu lagi plastic waste recycling daripada Faculty of Engineering. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat refleksi pelajar terhadap penglibatan mereka dalam projek-projek sulam yang berkaitan dengan alam sekitar, ya, ataupun climate action. Ini yang kita dapat, ya, daripada hasil kajian kita, ya. Menurut pelajar, mereka telah dapat meningkatkan pembelajaran mereka dalam sesuatu yang baru lah. Mereka mempelajari sesuatu yang baru, mempelajari kemahiran praktikal yang baru. Selain itu, ramai juga yang kata mereka telah meningkatkan kemahiran interpersonal dan juga kemahiran personal. Dan ada juga yang memberitahu peningkatan dalam kesedaran alam sekitar pada diri mereka sendiri, ya. Bukan saja pada komuniti, tapi pada diri mereka sendiri. Ya. So, kalau kita nak melihat satu impak yang besar-besaran di peringkat nasional, sesuatu perlu dilakukan dalam menjadikan climate action melalui sulam ni sesuatu yang sistematik. Ya. Jadi, yang saya cadangkan, kita kena mula mencuba, ya, projek-projek sulam yang berkaitan dengan climate action melalui kolaborasi di antara pelbagai bidang. Kalau sekarang setiap
program akademik menjalankan projek sulam masing-masing dalam domain masing-masing. Tapi kali ini kenapa tidak kita gabungkan pelbagai disiplin, bukan sahaja dalam bidang alam sekitar tapi bidang-bidang lain seperti sains sosial, pembangunan manusia, uh, computer sciences dan sebagainya ya. Dalam masa yang sama kita hendaklah mengeratkan lagi ya, memperkukuhkan lagi penglibatan pihak berkuasa tempatan dan juga NGO dalam memastikan projek-projek yang dijalankan memang sesuatu yang relevan, memang sesuatu yang diperlukan, memang sesuatu yang boleh dijalankan bersama-sama. Ya. Kemudian hendaklah kita, saya rasa adalah amat penting ya, untuk mendokumentasikan apa yang kita telah buat. Sebelum ini mungkin dokumentasi yang dibuat oleh pensyarah-pensyarah di peringkat kursus masing-masing sahaja. Tapi tidak didokumentasikan secara sistematik di peringkat yang lebih tinggi ya. Sebagai sebuah buku, sebagai gabungan projek-projek berkaitan dengan climate action daripada universiti-universiti lain dan sebagainya. Melalui projek-projek yang berkaitan dengan climate action ini juga kita sebenarnya perlu menginspirasikan pelajar untuk melihat diri mereka sebagai rakyat yang bertindaklah untuk sesuatu yang penting ya, seperti climate action ini. So kalau kita menginginkan satu impak yang tinggi pada program-program yang kita jalankan bersama dengan komuniti, termasuklah berkenaan dengan climate action, kita kena juga memastikan pensyarah dan pelajar kita dibekalkan dengan ilmu dan juga kemahiran untuk bekerja secara berkesan ataupun efektif dalam komuniti ya. Jadi amat penting latihan-latihan bekerja bersama dengan komuniti seperti contoh di sini community based participatory research dan sebagainya dijalankan dari semasa ke semasa supaya pensyarah dan pelajar kita dapat bekerja secara efektif dalam komuniti. Akhir kata, saya ingin menegaskan ya, bahawa kita bukan sahaja hendak mengajar sesuatu learning unit saja. Bukan kita nak habiskan silibus saja, bukan nak sekadar mengajar konten dalam kursus saja. Tapi kita kena membentuk generasi masa hadapan ini. Ya, seperti yang saya beritahu tadi, menyemai, memupuk ejen perubahan ya, dalam climate action. Jadi saya menyeru semua supaya kita terus bekerjasama. Bukan masanya untuk kita bekerja bersendirian lagi. Sebaliknya, kita kena bekerjasama bukan sahaja di dalam fakulti kita, ya, inter-program, tapi juga inter-faculty, kemudian inter-university, supaya kita dapat mendapatkan sesuatu impak yang lebih besar apabila kita menjalankan projek-projek yang berkaitan dengan climate action. Dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur Swiss 2025 sekali lagi di atas peluang yang diberikan pada pagi ini dan semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat kita amalkan. Sekian, terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Rafiq Wahi atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis perasmian kini telah sampai ke penghujungnya.
Bagi pihak penganjur, sekali lagi majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Huzili Husin, tetamu kehormat yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian menghadiri majlis pada hari ini. Bunga selasi di tepi pantai, tumbuh subur tepi perigi. Majlis selesai penuh damai, semoga bertemu di lain hari. Bagi pihak majlis, kami memohon jutaan ampun dan maaf seandainya sepanjang pengendalian majlis ini terdapat kesilapan, tutur kata, tersilap bicara kerana sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang seberkekurangan itu datang daripada kami. Terima kasih.